Boleh sikit. Oh, cari rambut tak jumpa. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Walid weh, ini Santa Claus. Walid. Walid tak layak dihormatlah. Jijik. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel I Nazrul pergi kedai beli kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Alright gang, sekarang ni konten apa yang Nazrul nak buat? Kalau hampa dah tengok tadi, Nazrul tengok satu video ataupun video yang tengah viral dekat TikTok, iaitu Walid. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Konten apa yang Nazrul nak buat kali ni adalah Nazrul akan jadi Walid. Dan Nazrul akan call bidadari Walid, iaitu perempuan-perempuan dekat AI team. Agak-agak siapa yang akan jadi Dewi? Walid nak Dewi boleh? So, kita akan bersiap dulu, kita buat janggut sikit apa semua kan. Tapi nak buat semua tu kita kena pergi beli barang dulu. So tanpa membiarkan masa, jom kita mulakan konten dan kita pergi beli barang. Let's go gang. Ni dah settle shoot konten Nazrul dekat office. Yang mana belum tengok lagi konten Nazrul, lalu kita tengok konten ni. So sekarang ni apa benda yang Nazrul nak buat? Kita nak pergi beli barang-barang untuk jadi Walid. Kita nak pergi beli rambut ke, janggut ke, pakaian ke. Sejom kita nak pergi drive and then cari kedai yang jual barang-barang macam tu. Betul tak Walid? Walid mana? Walid yang pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Jangan pernah berfikir selagi Walid cakap jangan. Cerita tu lah. Okay, kita sambung sikit. Walid denyut. Itu cerita lain lah. Denyut cerita lain. So guys, sekarang ni tak nak cakap banyak. Jom ikut Nazrul, kita nak pergi cari barang dan kita nak buat persiapan untuk jadi Walid. So jom, let's go. Alright guys, sekarang ni kita dah sampai dekat DIY. Tapi saya tak pasti. Saya yakin orang saya cakap ada. Tapi kita tengok lah. Asalkan dia yang berambut-rambut tu, kita beli. Jom, let's go. Kita nak cari rambut. Kalau yang cari janggut tu, mungkin lah memang tak ada. Kalau lah rambut tu, kita boleh custom jadi janggut. Kita jadi Walid. Pejamkan mata, bayangkan Nazrul. Tak ada mesti aku bilang apa yang boleh ada. Saya ni custom dia guys. Cari bahagian mana? Ni bahagian mainan. Tak ada sendiri gitu. Dia macam ni, kalau benda yang kita nak ni kan, kita cari bilang macam mana pun tak akan jumpa. Tapi kalau benda yang kita tak mau, kita tak cari jumpa. Betul lah tu. Ambil palsu tak ada. Palsu gila macam mana nak buat. Jadi sekarang kita dapat mainan yang berambut pun. Kita boleh potong rambut tu, kita kumpul-kumpul kita letak kat sini. Tak ada. A few moments later. Ni cantik. Amboi, takkan Walid punya janggut colour ni. Colour dia pun boleh tahan. Aduh lagi ke warna hitam. Aduh. Guys, sekarang ni sekejap guys, kita nak cari dulu prop yang kita boleh buat nampak macam Walid guys. Let's go. Tanya, sini ada jual rambut palsu? Oh, tak ada lah. Tak ada lah bang. Cuba kau jadi Walid ni. Mana bang ni? Tak ada kat sini, tak ada guys. Kita try cari kat kedai-kedai lain pula lagi. Sejom. Sekarang ni kita nak try cari dekat kedai kedua pula. Harap-harap ada lah. Nak tanya, sini ada jual rambut palsu tak? Mainan yang ada rambut? Tak ada mainan? Tak ada mainan sini? Ada mainan. Tapi tak ada yang ada rambut? Macam patung ke tak ada? Apa yang nampak macam rambut? Ada jual tak? Selain macam rambut? Tak ada? Boleh sikit? Rambut? Mana boleh? Oh, tak boleh? Aduh, tak boleh pula. Aduh. You kenal Walid lah? Walid kenal? Oh, tak kenal. Makna kata Walid tak try dia lagi. So guys, tak ada apa-apa stress aku. Saya boleh je nak pergi ambil terus rambut ataupun janggut kan. Tapi dia macam tak best lah. Sebab nak jadi Walid ni simple je, just pakai janggut macam tu je kan. Tapi kalau dia ambil terus tak best. Kalau macam ni dia nampak kita still mencari dan kita buat sendiri guys. Jangan sampai aku pakai rambut aku je. Jom kita nak pergi mana. Ikut je saya tahu lah. Ini konten saya kot. Apa ikut lah. Okay. Jom.
So guys, untuk baju Nazrul akan pakai baju kurta macam ni kan. Sebab nak cari jubah pun tak nampak sangat kan. Jadi kita just pakai macam ni apa semua. Lepas tu kita tengok macam mana Nazrul nak buat janggut. And then kita nak buat macam serban. Tapi Nazrul tak nak pakai serban yang betul-betul lah kan. So Nazrul mungkin pakai kain je ke, yang baju je ke kan. Sebab kita just nak nampak macam seumpama Walid je. Jadi lepas dah siap, baru kita akan mulakan kita punya prank jadi Walid. So jom okay. Kita nak pakai baju dulu. Let's go. Okay guys, so Nazrul dah siap pakai kurta ni. And sekarang ni kita nak pakai kita punya janggut guys. Jom, let's go. Saya dah beli ni sebab apa? Saya just nak rambut ni. Rambut dia ni. Cari rambut tak jumpa. Pasal lah beli mainan ni. Terkejut cashier tu. Nampak panjang kan? Panjang kan? Nampak tak? Kan jadi baju. So, kita akan potong rambut dia macam ni. Tapi sebelum kita nak potong tu, kita mau bagi terabuk, kita seletik dia dulu. Macam-macam Nazrul macam-macam. Balik ikat rambut sikit balik ikat rambut. Ni macam gila dah. Okay guys, jom kita potong dulu. Minta maaf Alik minta maaf sikit. Dah siap. Nampak? Saya just tampal macam tu, dah jadi Walid. Ukak saat macam tu sikit. Tak kata. Okay kan? Okay. Nazrul, mengapa ni Nazrul? Ya Allah. Dah siap. Janggut Walid dah siap dah. Sikit-sikit nanti Walid tampal je. Sekarang ni Walid nak kena ambil seletik lagi. Dah siap. Baru dia pun boleh pejamkan mata, bayangkan muka Walid. So, kita berbanyak sikit seletik guys. Nampak tak? Konten-konten transformasi ni lah yang mengajar macam mana nak bersiap. Assalamualaikum. Kita akan bercakap je dah. Okay guys, so jom kita nak pakai serban pula. Let's go. Walid dah siap dah guys. So nampak tak kat sini, saya pakai saya punya baju kurta awal eksklusif. So saya lilit saya punya kepala, saya letak getah sikit. So baju ni bukan hanya boleh untuk pakai, boleh buat jadi macam ni juga. Dah siap. So tunggu apa lagi? Pejamkan mata, bayangkan muka Walid, dan jangan pernah berhenti berfikir selagi Walid cakap tak pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Jangan pernah berfikir dan jangan berhenti berfikir selagi Walid cakap jangan berhenti. Boleh? So jom guys, kita dah siap dah ni. So Nazrul akan call seorang-seorang. Kita akan visi macam mana bidadari Walid. So tawarkan masa. Jom, let's go guys. Untuk yang first ni, saya akan call partner saya guys. Saya itu Aira. Jom. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa? Tak tidur lagi ke? Duduk ni buat perbincangan sikit. Perbincangan apa? Aduh lah. Kacau ke tak ni? Kalau hang tak apa, aku suka. Oh suka. Bukan apa sebab rasa macam nak VC lah. Boleh je. Boleh ke? Pakai tudung ke? Boleh. Ya pakai. Untuk awak kita pakai. Okey. Buat apa pakai tudung? Berbincang pakai tudung tu? Sebab aku jenis yang malu sikit. Malu sikit? Oh, kat rumah pakai tudung lah? Kat rumah pakai tudung. Kat luar free hair. Wow! Okey lah kalau macam tu. Sekejap nak video call boleh? Boleh. Mana muka aku Tak ada pun. Tak keluar pun. Assalamualaikum bidadari Walid. Sungguh jelita bidadari Walid malam ini. Macam tahu-tahu malam ni adalah birthday Walid. Sekarang ni Walid tengah cari Dewi. Dewi nak Walid. Sungguh ayu bidadari Walid. Tapi Walid lebih suka kalau bidadari buka cermin mata tu. Sorry Walid. Kenapa? Dewi rabun. Jangan risau, Walid boleh ubatkan. Walid ubatkan macam mana? Buka dulu. Walid mana Walid? Walid ada dalam hati bidadari. Walid! Ada. Keluar! Keluar? Asal pula? Aku tak suka kau. Aku
Aku nak Abi. Abi. Baiduri nak Abi juga. Abi tak jadi lagi. Jadi, bidadari Walid, pejamkan mata. Okey. Bayangkan muka Walid. Okey. Jangan pernah berfikir pasal Abi. Sangat tidak indah. Sangat tidak indah. Tapi baguslah Dewi dekat rumah pun pakai tudung. Alhamdulillah Walid. Alhamdulillah. Kenapa Walid? Sebab aurat Dewi apa semua nanti hanya untuk Walid sahaja. Ada risau. Risau. Sebelum tu bidadari ni nama apa ni? Nama Gon. Gon, bidadari Gon. Memang kena Gon lah kali ni Gon. Kalau Gon macam tu, Walid nak Gon boleh? Boleh. Okey, aku jadi Walid. Okey tak? Wait, what? Siapa dia ni? Nazrul kau? Bukan. Ini anak Walid. Aku mau Walid. Mau Walid. Sudah dia mau Walid. Walid, please nak Walid. Nanti Walid buat selection. Kalau dapat teks daripada Walid, maksudnya Gon terpilih, okey? Okey, Walid pejamkan mata nanti. Bayangkan wajah Gon, okey? Bayangkan. Ui, berat Gon. Berat. Berat Gon nak bayar. Ni Walid nak pergi minum air dulu. Air apa? Air telinga ke? Air rebusan kaki. Boleh, Walid. Kau nak? Nak. Sekejap, Walid. Walid, isi sekarang, Walid. Wah, isi. Sabar. Tak lagi Walid hantar, okey? Walid hantar. Okey, cepat. Kau perlukan sekarang. Aduh. Okeylah. Aku nak Selamat pergi. tinggal, Walid. Selamat tinggal bidadari Gon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok Gon akan ada kelas dengan Walid, okey? Yes! Risau pula aku, geng. Sumpah aku risau. Bahaya juga jadi Walid no. Kalau dapat orang macam ni, bahaya jadi Walid. So sekarang ni Walid tak jumpa lagi Dewi yang Walid nak, Dewi yang sebenar. So jom kita akan call orang seterusnya. Let's go. So Walid cuba call. Kita call Una. Aduh, bidadari Walid dah tidur kau ni. Aduh, macam mana ni kalau bidadari Walid dah tidur? Ya. Hello, Assalamualaikum. Salam. Duduk kat rumah? Alah, duduk kat rumah lah. Aku nak tidur dah. Nak tidur? Jangan tidur lagi. Selekor lah, selekor. Nak VC boleh nak VC? Nak buat apa vision ada orang malam-malam ni? Ni pun bertebiat ke apa? Nak VC set je. Nak buat apa? Dah ada nak call nak VC. Dah bertutup lah. Belum. Ah. Tengok muka aku lah. Nak tengok muka hang lah. Kat office tak apa lagi tengok muka aku. Tak puas. Sebab Hafiz besok jaga hang. Gila ke apa? Buka lampu set ish. Aku jimat elektrik, aku tak buka lampu. Set lah, buka lampu set je. Cepatlah panjang konten aku dah ni. 4 minit dah ni. Aku sepok pokok hang. Mana? Assalamualaikum bidadari Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Walid. Ayu muka bidadari Walid tanpa make up. Kan? Ya, malam ni kan kelas Una dengan Walid. Oh ya kau? Ya, jadi Okey Walid. Kalau macam tu Una nak Walid boleh tak? Ya. Ya, sungguh berat ujian Walid. Ramai yang inginkan Walid, tapi Walid ingin mendidik. Walid ingin mendidik je. Mendidik? Ya. Walid pun tak terdidik ni sekarang ni. Una tengok. Didik. Janggut Walid main mana tu? Kenapa dia tapar dengan selotip? Tadi tertarik. Walid. Una blushing lah tengok Walid. Una geram lah. Jangan macam tu. Aku takut. Walid lagi takut. Sebenarnya Walid takut ni dapat konten ni. Walid takut nanti Umi marah kan? Walid risau. Kalau macam tu, Una pejamkan mata. Tak payahlah Walid. Pejamkan mata. Lepas tu sekali Walid tutup call kan? Tak, pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Tak nak tengok. Nak tengok? Nak tengok. Nak tengok. Nak tengok. Tengoklah. Walid pun dah agak risau dah sini kan. Kan? Berapa minit dah tu? Tak apalah kalau macam tu Walid gerak dulu lah. Okey. Walid yang pejamkan mata kan? Okey. Lambat lagi tak pejam mata. Risau. So guys, sekarang ni kita terus je call. Saya rasa dia pun pakai tudung kot dan kita try tengok. So jom, let's go.
Sekarang ni Walid akan call Farida. Hello, Assalamualaikum. Tidur lah kau? On the way. Nak VC boleh tak? Nak tunjuk surprise sikit. Pakai tudung tak tu? Bertutup aurat ke? Bertutup. Bertutup tu adakah tengah VC dengan boyfriend kau? Tak ada lah? Tak ada. Okey. Macam mana buka kamera? Aku tak ketik, tak pernah VC tau ni. Ni ke? Oh. Assalamualaikum bidadari Walid. Assalamualaikum. Walid, tolonglah Walid. Jauhkan diri Walid. Kenapa? Walid, aku tak sanggup. Jangan macam tu. Kalau tak sanggup, pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Baiklah Walid. Adinda pejamkan marah. Ya. Bodoh. Aku nak terlelap dah hantar. Tak boleh tegak mata aku tengok. Tapi tadi Walid nak call bidadari Walid. Kenapa hantu Kak Limah yang angkat? Ada apa tu kat muka bidadari tu? Budak sejuk Walid. Budak sejuk. Untuk Walid nanti nak tengok kerana kulit berseri-seri. Walid gulung baju A-team kat atas balong. Baju awak eksklusif. Tu tak ada tik bubur kat bawah dagu tu, tak sakit ke Walid? Tak sakit. Walid potong rambut ni. Ini bidadari Walid nama apa ni? Camelia. Kalau macam tu Walid nak Camelia boleh? Boleh Walid. Walid rasa sakit perut pula. Rasa nak termuntah pula. Ya Allah, Walid sakit perut. Salah makan kot ni. Okey lah. Assalamualaikum. Minta maaf kalau Walid kacau. Esok jangan lupa datang kelas Walid, okey? Okey Walid. Baiklah, kena buat buku banyak-banyak Walid. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Jangan lupa basuh kaki sebelum tidur. Baiklah. Kalau tak nanti mimpi Walid. Betul Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Walid. Aku dah Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tak boleh belah dengan siap bedak sejuk tu. Nak pergi mana bedak-bedak sejuk bagai? Aduh, kacau pala lah. Tu guys, sekarang ni saya nak pergi call bidadari yang seterusnya. So jom, let's go guys. So guys, sekarang ni kita call Atika. Hello, Assalamualaikum. Salam. Kenapa awet? Kau malam-malam ni. Saja je lah nak tunjuk surprise. Apa? Nak VC boleh tak VC? Otak kau nak VC dah pukul 1. Tak apa. Pakai je apa-apa yang ada. Tutup je. Nak tunjuk surprise. Okay. Cari tudung. Jari. Amboi. Dah pakai tudung siap Siap lah. Pakai jubah dah ni. Ya ke? Assalamualaikum bidadari Walid. Alhamdulillah berjubah. Ayu jelita bidadari Walid malam ni. Dewi nak Walid mana? Boleh. Ya Allah, ramainya. Walid weh. Ini Santa Claus. Ini macam Santa Claus weh. Bukan, ini Walid. Walid nak air kaki satu. Serius nak ni? Nak ikat tepi ke tak? Ikat mati lah. Wow. Mati. Ikat mati. Walid ni macam tak matang lagi. Kenapa? Walid muka-muka tua ni. Muka-muka zaman bila ni. Walid baru lagi dalam bidang ni sebenarnya. Tapi itulah, Walid tak boleh tidur lah malam ni. Kau tak tengok bidadari Walid. Lepas ni Walid nak call siapa pula? Walid call bidadari Walid seorang ni je. Walid memang mulut manis. Ya, Walid seorang ni je. Walid dah jangkut ke? Taklah ni, anak Walid punya patung tadi. Walid potong. Hati Walid botakkan dia. Ya, pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Jangan pernah berhenti berfikir selagi Walid cakap berhenti. Boleh? Okey Walid. Ini Walid Junior. Kau ni apa? Bagilah muka tua sikit. Ni macam Walid Junior lah. Mana tahu kalau yang jenis yang tak tua, muda-muda lagi dapat yang okey. Ini muka macam Walid tak habis sekolah lah. Tapi Walid dah sunat.
Okey, Assalamualaikum. Rambut dah kering kan Walid? Oh, dah kering dah? Dah kering. Ya, terima kasih lah Walid, lupa nak buka tadi. Walid baru lepas mandi. Ya. Terima kasih bagi kita Walid, okey? Okey. Bye, Assalamualaikum bidadari. Okey. Hmm. Waalaikumsalam. Sekarang ni kita dah call bidadari Walid. Saya risau sebenarnya kan. Biasalah bidadari kan dia memang macam ni sikit. So now kita nak pergi call siapa pula geng. So jom, let's go. Alright guys, so sekarang ni kita nak call bidadari Walid yang terakhir. Dah. Bidadari Walid ni tak angkat pula. Ui. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum bidadari Walid. Walid. Alhamdulillah. Walid sejuk mata mandang tengok bidadari Walid macam ni. Tapi Walid sebenarnya nak merajuk tadi. Walid merajuk sebab Walid call bidadari tak angkat. Rupanya menunaikan solat. Alhamdulillah. Walid terasa Walid layak ke merajuk. Kenapa Walid juga kan lelaki, ada je hati dan perasaan. Kisah pula aku. Kenapa cakap macam tu dengan Walid? Walid tak layak dihormat lah. Jijik. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Maaf, terlalu gelap. Aku tak darus ni Walid. Kenapa cakap aku dengan Walid? Jangan cakap akulah dengan Walid. Walid touching lah. Astaga, aku tengah baca surah. Aku tengah solat sunat tahajud. Jam-jam beginilah waktu doa aku dimakbulkan. Siapa betul-betul ngapa ni? Alhamdulillah, berkat tunjuk ajar Walid. Alhamdulillah. Tapi Walid tak boleh tidur. Oh, kenapa? Sebab Walid rasa macam nak tengok juga bidadari Walid. Oh, mungkin Walid perlu nikah batin kot. Walid nak fair boleh? Boleh, Faiz dah berpunya. Hah? Berpunya? Hak mana sah tu? Faiz sekarang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hati Faiz dipenuhi dengan kesucian, keimanan, ketakwaan. Sebenarnya sorry lah, Faiz tak suka video call jauh-jauh malam ni. Maksiat ni. Orang lah Walid cari konten yang berfaedah sikit Walid. No slotep letak dagu gitu. Dia dah kelas Walid sekarang. Kepala dengan baju Jessie apa kepala kiri kah? Memang tidak kelas Walid. Tukur tak AI kah? AI eksklusif atau awat tu? Eksklusif. Tolonglah Walid macam tidak otak je begini kan orang. Walid ni tidak otak kah? Ya pak. Di mana Walid? Di mana Walid? Sekarang ni macam penjual bakso aku tengok. Dengan tag belagak lah. Tag tunjuk harga begitu. Beli baru belagak lah. Minta maaf kalau ada salah. Dah buang. Cukuplah. Syaitan saja lepas bulan Ramadan ni. Tiap-tiap orang solat hajat dikacau begini. Minta maaf. Tolong. Sorry. Assalamualaikum Ustazah Dugem. So guys, kalau dah macam tu, saya dah tak jadi Walid. Walid di mana ya? Ya, kamu semua lihat enggak Walid di mana? So guys, itu je lah konten langsung untuk kali ni. Aku dah siap botakkan dan aku dah kena ceramah. Maknanya aku kena hantar fair dekat Walid. Baru dia mau insaf. So guys, itu je lah konten langsung untuk kali ni. Harap apa je yang konten ni. Jangan lupa like, comment, and share. Kita jumpa lagi pada next video guys. Bye bye. Assalamualaikum.